Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rancangan Malaysia ke-13 2026-2030 akan menjadi titik tolak kepada usaha kerajaan dalam menangani cabaran ekonomi negara. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata cabaran itu termasuklah kesenjangan pembangunan dan pendapatan, ruang fiskal yang terhad dan peralihan struktur ekonomi yang perlahan. Perdana Menteri menerusi catatan di media sosial pada Jumaat juga menekankan negara perlu lebih berdaya tahan dalam mendepani risiko dan ketidaktentuan ekonomi global di samping mempercepat peralihan struktur dan merapatkan jurang pembangunan sosioekonomi. Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengetuai perbincangan bersama Pegawai Kanan Kerajaan mengenai penyediaan RMK-13 yang akan dibentangkan Kerajaan Madani pada sesi persidangan Dewan Rakyat yang akan datang. Jelas beliau, RMK-13 adalah antara dokumen dasar utama kerajaan untuk melaksanakan agenda ekonomi madani dan penyediaan dokumen yang bermula sejak pertengahan tahun lepas adalah hasil usaha berpasukan dan maklum balas menyeluruh mengenai cadangan strategi dan inisiatif yang telah dirangka daripada semua pihak berkepentingan termasuk kementerian, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, pertubuhan masyarakat madani, CSO dan orang awam.